Ini Mei, gadis berbangsa Cina, seorang yang pendiam dan suka permainan video. Yes, I win. Mei, you asyik main game saja kerja you. Okay, Ma, wait. Kerja sekolah you tak siap. Asyik main game, bahasa Melayu you pun tak fasih tau. Nanti, Ma, nanti. Hari-hari macam ni. Kejap-kejap nanti. You tahu tak dekat sekolah tu dah berapa banyak cikgu komplain pasal you tak pandai bergaul dengan orang. Mom, I tak border in Malay. Kacau. I tak kacau pun mereka. Ya, I tahu you tak kacau. Tapi you kena bergaul dengan dorang, you tahu. Okay, Mom. Okay, I know. Dah, kau nak ikut aku ke Berhad sekali tak nanti? Boleh? Dulu kau ajak dia, aku selalu tengok dia sorang-sorang. Taklah, ajak je. Mei, kau nak ikut tak kita orang rehat sekali? What? Dia tak faham bahasa Melayu, kau guna bahasa Inggeris. Aku guna bahasa Inggeris? Aduh, aku mana dah terserti bahasa Inggeris? Ish pula. Cikgu. Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Minggu lalu kan cikgu ada bagi kerja berkumpulan kan? Korang dah siap? Buat lagi. Apa? Yang belakang pun mesti tak buat. Bahasa Melayu pun tak pandai. Siapa nak siapkan kerja ni? Apa? Kau ni cakap macam tu. Kan cikgu dah cakap. Kalau awak tak siap, cikgu akan marah tau korang. Sekarang ni, cikgu bagi masa korang sekejap je untuk bincang dan siapkan. Kalau tak siap lagi, awas ya. Mei tidak dapat memberi kerjasama untuk mengikuti perbincangan kerana kurang kemahiran untuk berkomunikasi dengan bangsa berbeza. Cikgu Suhaila mula menyadari bahawa Mei kurang berkomunikasi dan sukar bergaul dengan rakan-rakannya. Macam yang cikgu cakap sebelum ni, Malaysia ni terdiri daripada kaum Melayu, India dan juga Cina. Tolong fokus ya dalam kelas saya. Baik, cikgu teruskan. Jadi, dekat sini cikgu dah terangkan macam mana kita nak supaya masyarakat dekat kita punya negara ni sentiasa aman dan hidup dalam keharmonian. Ya Allah. Fokus boleh? Jadi apa yang cikgu cuba cakap dekat sini? Kalau korang jawab dalam peperiksaan, dia macam ni dah kali ketiga ya. Ni dah kali ketiga saya suruh awak fokus. Mei, apa yang awak faham tentang apa yang saya ajar hari ni? Tak faham? Tak bercakap pun? Apalah budak Cina. Balkis, tadilah. Apa yang awak dapat? Apa yang awak belajar daripada apa yang saya ajar hari ni? Tak faham. Bolehlah cikgu. Ajar pun guna slide hitam putih. Sekarang ni kita guna Canva warna-warni. Memanglah korang faham, tak tahu pun. Ni Melayu ke, Cina ke, semua sama je. Asal awak tak fokus dalam kelas saya, awak tak akan berjaya. Ingat, adab dulu tahu baru ilmu. Cikgu Suhaila telah mengimbas kembali masa lalunya di mana murid masih menganggap marah seorang guru adalah sesuatu yang perlu dipatuhi. Cikgu Suhaila sedar bahawa beliau perlu mengubah pendekatannya. Beliau berusaha untuk mencari strategi agar segala cabaran yang dialami beliau dapat dihadapi. Hai semua, selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Hari ni, cikgu ada hadiah special nak kasih dekat sekolah. Apa tu? Terima kasih, cikgu. Ni nak dua. Tak ada. Kurang saja. Baik, sebelum kita mula kelas hari ni, cikgu nak berbual sikit dengan korang. Berbual? Tak pernah cikgu nak berbual dengan korang. Berbual. Cikgu nak kenal-kenal dengan korang hari ni. Menarik juga. Baik, Balkis, apa hobi Balkis? Hobi saya? Semestinya tidur, cikgu. Tak boleh berlebihan tidur tau. Kalau tidur,
Saya makan. Makan boleh, tapi jangan makan makanan tak berhasil. Kalau dia macam mana? Saya main game. Memang tu je kerja dia cikgu. Main game. Mana boleh cakap macam tu? Awak tahu tak? Bukan semua yang main game ni buruk tau betul itu tadi. Kadang orang yang main game ni juga masih memberi komunikasi dengan orang lain. Contohnya, waktu orang main game ni, ada kawan-kawan yang lain juga. Mei kagum dengan kata-kata Cikgu Suhaila. Melalui pendekatan yang mesra, Mei mula berasa dihargai. Okey, kalau macam tu, hari ni berdasarkan apa yang cikgu ajar, cikgu nak korang hasilkan satu poster bertajuk Perpaduan Melalui Komunikasi. Baik cikgu. Jom bincang. Mei, awak ada idea? Saya rasa kita boleh lukis suasana perayaan sebagai budaya. Saya suka idea ni. Bagus, Mei. Bagus sangat idea awak. Setelah itu, Mei mula berkomunikasi dan bekerja sama dengan rakan-rakannya. Tahniah semua, cikgu bangga dengan hasil yang korang buat hari ini. Terima kasih cikgu. Sebelum cikgu tutup kelas hari ini, cikgu nak cakap yang dekat kelas ni kita terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya. Tapi kita tak boleh menilai seseorang tu daripada kaum mereka sendiri. Kenapa cikgu? Sebab setiap individu ni berbeza. Jadi kita kena saling menghormati dan memahami antara satu sama lain, barulah kita boleh belajar dalam harmoni dan ceria. Betul-betul. Sebelum tu, cikgu nak minta maaf juga sebab sebelum ni cikgu mengajar tak sesuai dengan apa yang budaya pembelajaran zaman sekarang. Cikgu nak minta maaf juga, cikgu banyak banding-bandingkan kamu kan sebelum ni. Jadi cikgu harap selepas ni kita berlapang dada, masing-masing menerima kekurangan dan masing-masing memahami antara sama lain. Boleh semua? Boleh cikgu. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Sebagai pengantara budaya, guru membantu murid membina persefahaman dan hubungan yang harmoni. Sekarang tu tak nak makan apa? Rasa macam nak makan ayam pupuk. Jom. Wah, aku rasa pada bercakap lah sekarang. Aku tak faham sebenarnya. Wah, cerianya semua hari ni. Hai cikgu. Hai korang. Wah, sekarang Mei dah pandai bergaul lah dengan Balkis dan Dina. Sekarang cikgu dah bangga sangat dengan kamu. Kamu teruskan ya macam ni. Okey cikgu. Baik, cikgu jalan dulu, okey?